Saya mengenali Encik Raja ni kerana dia bekas anak budik saya. Dan memanglah kita dulu kat Jasin memang ada tim bola sepak, nama dia Kesang Boy kalau saya tak ingat lah. Kesang Boy ni satu tim, kalau kat Jasin ni kalau orang dengar Kesang Boy memang dia gerun. Memang takut. Dia salah seorang pemain ni, Encik Raja, dan saya memang mengikuti perkembangan dia sampai dia wakil Melaka. Dan tahun berapa saya dah lupa lah. Masa tu dia muda-muda lah. Dan saya ni melibatkan diri dah lama dah. Sekarang dah tamat perkhidmatan, saya membawa tim daerah Jasin yang diberi nama dulu Kesang Damai. Sekarang kita masuk Kesang United FC kerana pemain-pemain dia merangkumi pemain seluruh daerah Jasin. Dari sekolah-sekolah sekitar daerah Jasin. Dari sekolah apa ni, ada juga daripada Nyalas, Bemban, dari sekolah SAS, sekolah Datuk Bendara, semua ada lah. Dan saya wujudkan tim bawah 17, bawah 16, bawah 15. Yang terbaru tengah saya susun, bawah 13. Nyai tak sempat masuk. Bawah 12 kalau memang ada, tapi tak sempat nak kumpul. Tidak, saya dah masuk dah. Saya pendengar dari Coach Rashid yang buat saya. Bila kata Rajan je. Saya kata memang saya nak jumpa sangat. Nak lawan tim dia. Ini bukan kalah menang. Pasal kita nak menjalinkan hubungan persahabatan tim. Saya rasa banggalah. Bangga pada Rajan, pasukan Kesang United FC dari Jasin. Cabaran ni sebenarnya dalam dunia bola sepak ni banyak. Lebih-lebih kita ni bergerak sendiri. Biasa kewangan, itu memang inilah kewangan. Yang kedua, nak mendisiplinkan anak-anak hari ni. Zaman saya lain, cakap dengar je. Betul. Zaman hari ni pun nak 10 kita cakap belum tentu dia ikut. Jadi kita ambil masa yang agak lama untuk membentuk mereka. Pasal kita nak bentuk mereka bukan dia minat bola aja. Dari semua sudut, dari adab mereka, akhlak mereka, lepas tu daripada akademik mereka. Supaya satu hari besok, dunia bola sepak sekarang berbeza dengan dunia kami. Dunia bola sepak sekarang, siapa bagus, agresif, itulah mata pencarian dia. Besar pula tu. Yang kita dulu tanyalah Rajan lah. Itu cabaran-cabaran lah. Satu lagi segi kemudahan infrastruktur kita kan. Stadium di Jasin, tempat latihan kadang. Semuanya kita kena sendiri lah. Itu bukan ada padang persendirian. Kan? Nak latih percuma macam ni lah. Tapi tengah, kalau masuk tengah dah kena bayar. Itu cabaran lah. Okay. Itulah dua saya rasa. Satu masalah kewangan. Satu disiplin. Yang setakat yang lain saya rasa tak ada masalah. Kalau kita nak susun atur perlawanan persahabatan ni tak ada masalah saya. Cuma itulah yang kita nampak, kewangan. Lepas tu kita nak jaga budak-budak. Pasal budak hari ni berbeza tuan, disiplin dia. Itulah rasa saya, pandangan saya lah. Yang penting bila kita jaga budak-budak ni, mak ayah 100% dah percaya kat kita dah. Jadi mak ayah memang serahkan anak kat dia. Macam nak pergi hari ni, saya tak sewa bas. Pergi sendiri lah. Itu kos sendiri lah. Dengan kawan saya lagi seorang. Ada juga ibu bapa yang main peranan, dia tolong hantar. Alhamdulillah. Air pun saya suruh budak buat sendiri. Nak mendisiplinkan dia orang. Kan payah benar pun 2 sen dia sebotol besar tu. Nak latih dia je lah. Kalau kita nak bagi perfect betul-betul, setiap pemain nak bayar, belum lagi lah. Kita harapkan bila dia dah dapat belajar latihan dengan saya, habis sekolah, dia ambil sains sukan, ambil SPM baik, masuk universiti, dia boleh teruskan karier bola dia. Nijam pun zaman saya tak ada pengadil-pengadil yang khusus. Sekarang budak tingkatan 3 dah boleh pergi kursus pengadil lah. Masuk sains sukan dah boleh kursus dah. Alhamdulillah. Itulah antara 2-3 cabaran lah yang hari ni lah. Yang saya rasa setakat ni bolehlah saya atasi cabaran tersebut. Itu dia. Okay. Nasihat saya pada semua pemain termasuk ibu bapa. Yang pertama sekali, kalau anak kita ni dah nampak punya bakat dalam dunia sukan, kita kena beri sokongan. Tak perlu sekat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak terus diberi bimbingan pasal bidang dia sukan. Bimbingan ni bukan makna main bola aja. Segala-gala. Pertama, akademik dia, adab dia. Itu yang paling disiplin ni lah. Paling penting disiplin lah. Kalau anak pandai main bola pun tapi tak ada disiplin, habis. Dia akan bawa je, habis. Pasal dia masuk dunia bola ni atau dunia sukan, disiplin paling penting lah. Saya nasihat mana anak-anak yang ada bakat, teruskan. Kalau ada ruang boleh pergi jauh. Tapi jangan lupa yang pertama pelajaran, yang kedua tanggungjawab kita pada ibu bapa, yang ketiga disiplin kita,
barulah kita boleh jadi manusia yang berguna dalam dunia sukan. Itulah saya kata.